Apa tu balik? Auza, ada Itu ah. Jom minum air jom. Jom. Okey. Oh, si. Haus ni. Tak ada air. Mana air? Lama haus ni. Apa ni bang? Ini water dispenser yang aku buat pakai barang kita semua je. Boleh pakai ke? Mestilah boleh. Korang nak tahu macam nak buat? Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Al-Amin Bestari di Merimau. Nama saya Muhammad Nazri Rahim bin Ahmad Nazri. Nama saya Muhammad Sakib bin Rahimi. Nama saya Kimul Kimatul Rahman. Hari ini kita orang akan buat water dispenser pada bahan kita semula. Jom kita buat. Bahan yang kami gunakan ialah kotak A4, pemanas, hot glue gun, pam air, razor blade, selotip, bekas makanan, pipe, kertas lamina dan wayar. Yang pertama, menebuk lubang di bekas makanan. Ini untuk wayar. Yang ini pula untuk pipe. Okey, yang ini part paling susah. Kita perlu bermain bersama wayar pada pam air. Okey. Ini pam airnya. Tandakan anggar wayar ini. Potong wayar ini sehingga habis. Okey. Bahagikan wayar ini kepada dua. Ada dua wayar dalam satu kabel. Potong. Sekarang anda ada dua wayar. Ini wayar hidup. Ini wayar neutral. Dua-dua ni penting untuk projek. Begitu jugalah dengan wayar kabel lagi satu. Lepas itu, bagi wayar kuprum dia nampak, potong sedikit. Lepas itu, potong wayar ini. Jangan biar sampai wayar kuprum dalam ni terpotong sekali. Sebab kita perlukan isi dalamnya. Sekarang sudah siap. Ini semua wayar yang telah dipotong dan nampak kuprum. Sekarang kita boleh tambah wayar-wayar ini dengan wayar-wayar yang serba ada. Ini selepas pasang wayar lebih, fungsi pasang wayar lebih ini untuk memanjangkan wayar agar projek ini, target projek ini dicapai. Sekarang kita nak potong kotak pula. Ikut bentuk water dispenser yang kita dah ukur. Okey, kita dah potong kotak sekarang. Mari kita tengok ukuran yang nak kena potong. Jom. Okey, ukuran kotak yang dipotong. Garisan ini 16 cm. Garisan ini 12 cm. Garisan ni 21 cm. Dan last sekali garisan ni 29.7 cm. Ikut kertas A4. Kita dah dapat potongan yang perfect untuk buat water dispenser. Kalau korang nak lawakan, korang boleh pakai cat sembur. Sekarang nak pasang getah laminate ni kat kotak pula. Okey, sekarang ni kita masuk ke komponen-komponen ni dalam bekas makanan ni. Jom. Sekarang komponen-komponen ni dah masuk dalam balang.
Okay, sekarang kita orang akan tunjuk cara untuk sambungkan razor blade dengan komponen-komponen ni. Mari. Seterusnya, apabila kita letak cawan pada atas razor blade akan menyambungkan litar antara pump dan plug 2 pin. Inilah keadaan water dispenser selepas diletakkan wayar dengan razor blade. Jadi, apabila razor blade akan terkena kat razor blade ni balik, pump akan fungsi untuk mengeluarkan air. Jadi, bila air dah keluar, takut air terkena razor blade ni, kita orang akan backup razor blade ni dengan pen ni. Jadi inilah pemasangan setelah kita letak pembackup untuk razor blade. Seterusnya kita akan letak benda ni dengan ada tanda ni untuk boleh tahu kat mana nak untuk letak cawan. Pasang benda ni, kita orang akan buat letak kotak kecil dekat dalam tempat penutup dia, dengan buat lubang kat kotak kecil ni untuk letak pipe kat dalam. Lepas tu kita orang buat lubang kat sini supaya pipe ada boleh macam ni. Ni hasil dia selepas kita orang pasang semua bahan-bahan yang kita orang ada. Itulah jadi water dispenser daripada bahan kita semula. Sekali ni semua dah siap. Macam mana nak isi air? So kita akan buat tempat buka air dekat penutup dia. Tutup sekali, Kim. Inilah hasil dia.